bahwasanya betapa bangsatnya rakyat di mata pemimpin. Sampai tunggu apa lagi? Halo. Tak apa jam ya. Lah dah pukul 6 malam, lagi pukul 12. Kita nak anak-anak ketimbang ni pakat-pakat lah penuhkan di jalanan, meraihkan kemenangan untuk rakyat. Apabila rakyat sekarang ni dah keluar daripada belenggu kesusahan, sebab itulah rakyat dicukai. Faham tak? Nak menterkedarah ikan temenung. Belah kami ni panggil ikan temenung. Kok belah hampa ada yang panggil pelalin, ada yang panggil kembung, kan? Tu orang kata makanan rakyat ni pun dah nak di SST kan. Lah hampa kata dia bagus. Lagipun kan benda ni nak mengeluarkan kita daripada kemiskinan. Kepala bapa miskin. Ada pula tak kalau orang menoreh, orang yang duk pi pukat nak kena pi cari apple dengan oren semata-mata nak elak pada SST. 25 tahun berjanji, tapi akhirnya 1/7 direalisasikan bahwasanya betapa bangsatnya rakyat di mata pemimpin. Sampai tunggu apa lagi? Weh, malam ni hampa pergi beli kasbet berkerek-kerek, hampa duduk pergi jalan, perang ikan lah. Bukan kata hari tu bagus sangat lah. Bangang tak apa? Nampak level bangang hang tu terang mana? Hei Anjin, nampak tak level bangang tu dulu terang mana? Lepas ni Silat. Orang macam hampa ni bukan patut makan oren dengan apple, mau patut makan tuba. Senang. Faham? Pukul 12 malam. Kalau dah pukul 6 lah, 6 jam lagi lah. Embak meracun, telefon mak pak, sahabat kata saya bangga sebelum ni pi sokong Barua ni. Inilah hasil yang saya hadiahkan untuk keluarga kita. Kena pula keluarga dulu Tok Wan apa semua duk lawan British, lawan komunis. Tengok-tengok nah cucu tak boleh barut. Baik.